daripada speed ini bertukar macam ni. Bukan main ramai betul yang komen. Basikal ni boleh bypass ke? Speed dia 25 km je ke bang? And macam mana nak bypass bang? Okey, hari ni saya tunjuk. Let's go. 2, 3, maci mendodol. Basikal kecil bukan sebarang kecilnya pun ada. Speed asal dia kan 25 km/h macam ni. And then cara nak bypass dia cukup mudah, simple and saksama. First step, korang off dulu power basikal ni. And then korang pulas throttle dia sampai habis. Lepas tu hold. Sambil korang tarik brake tangan kanan ni sampai habis. And baru korang on basikal ni sampai dia keluar E3. Lepas tu korang tahan keadaan macam ni sampai 30 hingga 60 second guys. Korang jangan lebih tak apa. Okey, bila dah cukup masa dia, korang lepas je semua macam ni. Lepas tu kita pulas semula, dia dah bypass ke 47 km/h. Laju kan? So, cara nak reverse speed asal dia semula pun sama juga. Senang gila kan? Sudah anda belajar? Sila beli.